Hai guys, ini projek Gopeng. Sekarang kita sudah buat konkret main kerja, semua sudah siap. Tengah jalan wiring. Nah, play seperti kami nak. Wiringnya kita sudah siap. Okey. Kita sekarang, ini kita punya Dharma. Nama perna Dharma. Ini selalu tolong kita mau buat shilling, tapi kadang-kadang pun buat Maya cantik juga. Aman cantik nah. Okey. Sekarang, beri mangga. Kami kira mangga. Sekarang kita mau design sini tempat meja makan. Dari mana? Shilling, plain and simple. Okey. Kita nak main dengan lampu saja. Ini shilling kita tak nak main bunga-bunga dengan apa? L-box. Sekarang ni trend tak pakai L-box. Kita buat ini rumah simple shilling ni design Dia tak payah buat fashion bunga-bunga. Ini owner tidak suka, dia nak simple dan mau lap foto semua tak boleh masuk. Okey? Dia nak simple macam ni design ini. Ini tempat meja makan. Okey. Mari. Okey. Ini tempat, lepas tu. Nah, dari mana? Mana? Okey. Dekat sini kita mau buat ini konsep. Sudah pergi botan ni. Dah nampak? Okey, ini pun simple. Saya tak nak cutting, nah, straight saja. Okay. Saya tak nak L-box apa. Nanti kita main dengan lampu. Okey? Nak pergi sana? Kita nak buat highland. Sini mau lampu kantung. Okey, sini mau kita nak pasang 5 horsepower aircon. Okey, 5 horsepower. 5 horsepower. Kita pasang keset. Okey? Kita tolong pasang bracket pun Ini Dharma semua pun boleh. Wiring me barang sikit-sikit pun dia boleh tolong saya. Betul tak Dharma? Okey, boleh. Sikit boleh. Bukan. Itu lain orang ada. Dia cuma pasang bracket. Profesional. Tapi pun boleh juga tolong. Okey. Inilah kita main design. Inilah kita main konsep. Okey, lagi satu. Kita tengah buat. Pendi. Okey. Okey, ini design. Ini tempat. Kita buat ini konsep. Pendi? Ya. Okey. Tapi ini customer tak nak cermin banyak. Kita buat 2 ruang untuk cermin saja. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.